Okey, nama saya Muhammad Zuli Syambil Asli, orang panggil Isek. Saya mewakili Malaysia dalam acara Sukan Rugby Sevens. Okey, nama saya Azwan Zuhairi, atlet rugby 7 sepasukan. Alhamdulillah, selama 5 bulan lebih preparation kami untuk ke SEA Games. Dengan player kami tingkat dari segi fitness, segi persefahaman dan juga physical strength. Persediaan untuk tahun ini kita mengambil masa lebih kurang 5 bulan. Preparation tu agak singkat lah. Sebagai atlet, cabaran yang paling besar untuk Sukan Rugby is kecederaan lah. Pengorbanan daripada segi komitmen dan juga masa latihan lah. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ahli keluarga saya dan juga isteri tercinta saya kerana sentiasa sokong saya daripada mula sampai akhir. Segi family, alhamdulillah, diorang support sokongan yang diorang bagi setiap masa dan pengorbanan diorang sangat bermakna lah untuk saya. Kalau saya nak makan gulai kawah. Gulai kawah Kelantan yang penuh dengan lemak. Gulai ikan dan juga rendang daging. Mungkin cakra ataupun lontar peluru. Saya seorang pemain bola baling. Kalau saya dah menang gol, orang pertama yang saya akan call is umi saya kat kampung dan juga isteri saya, Alia. Yang pertama yang saya nak call adalah isteri saya dan juga orang kedua, mak ayah saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Adabi dan juga seluruh rakyat Malaysia kerana sokongan anda untuk SEA Games 2025. #Adabi Semarak Semangat Malaysia. #Adabi Semarak Semangat Malaysia.